dapatkan sesuatu daripada perniagaan ini. Okay, that is the best. That is wonderful in this business. Tuan Excel is the best on earth, on this planet, ladies and gentlemen. Okay, pertama, kita kena ada keyakinan kepada perniagaan kita sendiri. Kedua, kita kena ada goal ataupun target untuk kita capai di dalam perniagaan ini. Dan yang ketiga, don't surround yourself with negative and cynical people. Jangan kita kena bercampur dengan orang-orang yang positif, tuan-tuan. Kita kena bercampur orang yang mempunyai impian sama seperti kita. Okay, kita kena bercampur dengan orang yang keep on looking and searching and stretching their life to achieve what they want. Ini yang kita nak kena bercampur, tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita bercampur, if we surrounded with a cynical and negative people, we become cynical and negative. Kalau kita campur dengan orang negatif, kita akan jadi negatif, tuan-tuan. Tanpa kita sadari, unconsciously, we not realize about that, we slowly become negative. Bila kita tak berjaya, kita suka salahkan orang lain. Oh, susahlah buat bisnes ini kerana company tak berapa nak bagus. Oh, orang ni downline saya tak berapa bergerak. Semua yang negatif, semua yang boleh menyebabkan dia down, dia ambil, tuan-tuan. Dia ambil benda-benda ni. Sedangkan yang kita nak cari benda-benda positif. Tetapi tak, benda-benda yang negatif ni kita ambil, kita simpan. Sedangkan benda-benda inilah yang akan downkan kita. Orang punya negatif kita tak payah tengok. Orang punya negatif ni kita tak payah ambil. Kalau kita nampak orang tu sering menyalahkan orang lain, orang ni orang negatif, tuan-tuan. Orang tu salah, orang tu salah, orang ni salah, orang tu salah, tapi dia lupa. Dia tunjuk orang, 3 jari tunjuk dekat dia balik. Don't ever and ever use other people weaknesses to stop your improvement. Jangan guna kelemahan orang lain untuk membatutkan kemajuan diri kita sendiri, tuan-tuan. Saya teringat ada pepatah George Bernard Shaw say, the people that make it in this life, they look around for the circumstances they want it. If they cannot find them, they create them. Kita kena tengok mana yang fakta-fakta yang boleh membantu kita untuk maju. Jangan tengok negatif orang. Kalau orang tu suka salahkan sana, saya cadangkan slow-slow je kita lari. Kita jangan bergaduh dengan dia, tak guna. Okey? Sesuatu perkara yang sangat menyakitkan apabila kita sering menyalahkan orang lain, tuan-tuan. Apabila kita menyalahkan orang lain, orang yang pertama tidak maju adalah diri kita. Sebenarnya, tuan-tuan, bukan susah nak jadi loser. It's not difficult to become a loser. It's not difficult for us to put ourselves at the bottom. It's not difficult at all. Bukan susah nak jadi orang yang tidak berjaya, senang. Bukan senang nak jadi senang, bukan susah nak jadi susah. Sangat senang. Kalau tuan-tuan nak letakkan diri tuan-tuan dekat bawah, tuan-tuan kerja tiap-tiap hari salahkan orang, tengok. Memang tuan-tuan akan duduk dekat bawah. Salahkan orang tu, salahkan upline, salahkan company, salahkan jiran, salahkan orang tu. Cuba buat yang itu. Kalau buat yang itu, confirm kita duduk dekat bawah. Tak susah. Okey? Sebenarnya jangan risau dengan pendapat orang lain ni, tuan-tuan. Kadang-kadang orang kutuk kita, Mazlan, kamu ni boleh ke nak buat kerja ni? Mazlan, kamu jangan mengarut lah, buat RM80 boleh sukses dalam bisnes ni. Ada orang prank kat awal, saya terangkan, okey, gini, ini bisnes yang terbaik, bagus kalau buat gini. Dia kata, Mazlan, berapa komisen kamu dah dapat? Saya cakap belum dapat 10 sen pun lagi. Kalau belum dapat, kamu buat dah dulu. Dia kata, balik dah dulu. Bila kamu dah kaya, datang balik. Dia kata, okey, kerja saya next. Cerita dekat orang ni tolak, never mind, next. Jumpa orang ni tolak, never mind, next. Dalam keadaan macam itu, saya tidak berhenti menunjukkan program ini pada orang lain, tuan-tuan. Okey. Jumpa orang negatif begitu ramai, tetapi sebenarnya masih sangat ramai orang yang positif di luar sana. Yang tak tahu, kadang-kadang bila dia tanya, ini program baru ke lama? Saya cakap, dah setahun lebih, dah 2 tahun dah. Saya tak pernah dengar pun. Itu adalah kegagalan kita. Saya meletakkan kegagalan tersebut pada diri saya. Kenapa saya tak beritahu? Kenapa saya tak ada cara untuk beritahu semua orang ni? Dah beberapa minggu ni sakit kepala nak fikir macam mana nak dapat 1 juta
Disember 2013. Tak tahu jawapannya tuan-tuan. Sembang dengan kawan sana, sembang dengan kawan sini, masing-masing bagi idea. Saya tulis saja. Ada yang kata, Mazlan, ini saya punya pendapat bodoh. I say, no. There's no such stupid idea. Alright? Idea tak ada yang bodoh tuan-tuan. Jadi semua idea tu saya tulis. Macam mana nak dapat, saya tak tahu nak dapat. Dan saya yakin insyaAllah kalau umur panjang 2013 saya akan capai 1 juta di bawah network saya. Sebabnya kalau saya sampai 1 juta, saya yakin ramai network di bawah saya juga akan berjaya. Okey? Sebab apabila tengok mereka berjaya, sesuatu kepuasan yang akan saya peroleh. Jadi akhir kata daripada saya, teruskan usaha anda, letakkan impian yang tinggi dan hiduplah di dalam impian anda tersebut. InsyaAllah satu hari nanti anda akan capai apa yang anda hajati. Terima kasih. Assalamualaikum daripada saya, Mazlan Abbas. Terima kasih. Sekarang dikenali dengan Tun Wow. Wow.